Dijemput, semua tetamu mengambil tempat kerana majlis kita akan bermula sebentar lagi. Mengumumkan ketibaan yang diraikan Puan Suriati binti Samad dengan diiringi para tetamu. Yang dirai serta tetamu dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepukan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang berbahagia Encik Lanang Bidato Haji Samsuri, YDB PIBG SMK Teluk Kumbar. Yang berusaha Puan Farida binti Muhammad Daud, Pengetua SMK Teluk Kumbar. Yang dihormati Puan Sabi binti Osman, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Nomor Syarif bin Mansur, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Muhammad Junaid bin Muhammad Kasim, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang diraikan Puan Suriati binti Samad. Wakil PIBG Barisan Guru Kanan Bidang, tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan guru serta pelajar-pelajar yang dikasihi. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama meraihkan jom menciptakan kenangan sempena majlis persaraan untuk yang dirai Puan Suriati binti Samad. Hadirin para jemputan yang dihormati, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk itu, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Fahmi bin Mustafa untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dihormati, duduk sekawan si burung unta tepi keramat di waktu malam. Padamu puan kami meminta kata azimat pembuka kalam. Pihak majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Farida binti Daud, Pengetua SMK Teluk Kumbar untuk tampil menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Farida binti Muhammad Daud kerana sudi menyampaikan ucapan sebentar tadi. Raut wajah penuh ketenangan. Tidak terkalam kasih dijunjung, jasamu tetap dikenang, budimu tetap disanjung. Hadirin yang dihormati sekalian, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tidak lengkap rasanya majlis tanpa mengenal empunya diri insan yang diraikan hari ini. Di sini saya membacakan sedikit biodata yang dirai Puan Suriati binti Samad. Beliau merupakan anak kepada pasangan Haji Samad bin Abu Bakar dan Hajah Aisyah binti Bidin. Dilahirkan pada 24 Februari 1968 di Jelutong, Pulau Pinang. Merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Telah berumah tangga dengan pasangan Encik Abdul Rahman bin Haji Maina dan dikurniakan 3 orang cahaya mata lelaki dan 3 orang cahaya mata perempuan. Hadirin yang dikasihi, terbang awan burung centayu kerana penat gugur ke bumi. Tampilah tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Pihak majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang dirai Puan Suriati binti Samad untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Demikian satu penyampaian dan pengucapan yang tulus membawa mesej dan makna yang kudus daripada yang diraikan. Andainya bintang di angkasa tidak mampu dikira, begitu juga besarnya jasa Puan Suriati yang diraikan. Hadirin yang dihormati, mengambil rindu datang kemari, waktu bersama duka gembira. Kenangan lalu memahit memori, taburan budi, kilauan kejora. Waktu terasa cepat berlalu, tiada kata secantik bahasa untuk menggambarkan perannya hati melepaskan pergi. Namun yang tersilat, terapun sesurat. Kami mendoakan semoga Puan Suriati dan sentiasa sihat dan menikmati hari-hari bahagia bersama keluarga tercinta. Tuai padi antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara cikgu, segala kenangan akan terpahat menjadi memori sepanjang zaman. Hadirin, sekian berakhirlah majlis kita pada hari ini. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Sekian saja, salam hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.